Ibu Along Cham, iaitu Siti Hapsah Kadir, akan sentiasa berada di sisi anaknya pada setiap prosiding membabitkan pelakon dan pelawak itu di mahkamah. Memetik laporan berita harian, Siti Hapsah berkata, menjadi tanggungjawabnya untuk menemani Along atau nama sebenar Muhammad Nizamuddin Ahmad bagi memberi semangat bangkit membina kehidupan baru. Guys, jom subscribe drama tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Sebelum ini, saya pernah setahun tidak berjumpa Along hingga bermacam perkara terjadi dan menimpa dirinya. Jadi sekarang biarlah saya selalu ada bersama Along untuk memberi semangat kepadanya. Saya memang tinggal dengannya dan anak-anak yang lain juga bersetuju. Harapan saya agar Along terus bersemangat, sabar dan menerima ujian hidup ini dengan tabah, katanya. Sementara itu, menerusi Instagram, Along berkongsi tangkap layar berita dengan caption, "Halalkan susu yang pernah mengalir di dalam tubuh badan Along ni ya mak," tulisnya ringkas. Dalam pada itu, menerusi ruangan komen dapat dilihat ibunya Siti Hapsah membalas dengan berkata, "Mak halalkan air susu yang mak beri. Apa pun yang terjadi, Along tetap anak mak.